Tahukah anda, tidak semua sayur sesar untuk penghidak diabetes. Namun, terdapat 5 jenis sayuran yang terbukti membantu menstabilkan paras gula dalam darah secara semula jadi. Yang pertama, sayur brokoli. Sayur ini kaya dengan antioksida yang melindungi sel daripada kerosakan akibat gula berlebihan. Kedua, sayur bayam. Ia rendah kalori, tinggi magnesium dan membantu meningkatkan fungsi insulin dalam badan. Yang ketiga, sayur timun. Dengan kandungan air dan serat yang tinggi, timun membantu mengawal rasa lapar dan menyeimbangkan gula dalam darah. Yang keempat, kubis. Ia menyokong kesihatan jantung dan mengandungi nutrisi penting yang sering kurang dalam diet pesakit diabetes. Dan terakhir sekali, yang kelima, bawang putih. Ia bukan saja menambahkan rasa dalam masakan tetapi juga meningkatkan sensitiviti insulin dan membantu menurunkan gula dalam darah. Ingat, pengurusan diabetes bermula dari pemilihan makanan harian. Amalkan pilihan yang sihat dan tubuh anda akan berterima kasih. Okay, jangan lupa untuk follow, like dan share. Semoga lagi dapat banyak informasi kesihatan yang bermanfaat kepada anda. Assalamualaikum dan jumpa lagi.